Jadi untuk saya tak kejar nombor 1, saya tak kejar nombor 2. Kalau dapat, alhamdulillah. Yang saya kejar adalah profitable. Kita pun dah sampai ke penghujung sebenarnya. Dah? Tapi saya ada 2 soalan. Ha. Soalan yang second last ni, saya rasa soalan ni pun mungkin berbau kritikal jugalah. Kau pernah dengar hadis Nabi yang mengatakan bila ke akhir zaman dunia semakin menghadapi kegilaan? Pernah dengar. Pernah dengar kan? Pernah dengar. Dan saya nampak peperangan attention ni merujuk kepada tu. Sebab apa lagi cara kau nak get attention? Kau akan jadi lagi gila lah untuk get the attention. Gila jual maruah apa semua ni. Sampai tergadai. What do you think about that? Pertama, saya bukan ahli dalam hadis, so nak extract benda tu as a whole, rujuk yang ni lah, yang lebih berilmu. Kalau dari sudut kita sentuh topik gila tu lah kan, sebenarnya agak khawatir juga, agak risau juga. Contoh, disebabkan perang attention ni, orang sanggup, especially dari sudut bangsa kita, agama kita sanggup untuk gadaikan semua maruah,